Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama saya dalam podcast Sentuhan Warisan. Dalam episod ini, kita akan mengenali urutan tradisional Melayu, satu warisan lama yang masih diamalkan hingga ke hari ini. Urutan tradisional Melayu bukan sekadar urut untuk melegakan lenguh. Ia adalah satu bentuk rawatan yang menyeluruh, merangkumi aspek fizikal, emosi dan keseimbangan dalaman badan. Amalan urutan ini wujud sejak zaman nenek moyang kita. Pada waktu itu, masyarakat bergantung sepenuhnya kepada kebijaksanaan alam dan pengalaman untuk menjaga kesihatan. Urutan sering diamalkan selepas bekerja berat, selepas sakit, atau sebagai penjagaan kesihatan berkala. Ia menjadi sebahagian daripada rutin kehidupan harian masyarakat Melayu. Dalam urutan tradisional Melayu, keseimbangan badan sangat dititik beratkan. Konsep angin, darah, dan tenaga dalaman memainkan peranan penting dalam menentukan teknik urutan. Setiap individu mempunyai keadaan badan yang berbeza. Sebab itu, tukang urut tidak menggunakan teknik yang sama untuk semua orang, sebaliknya menyesuaikan rawatan mengikut keperluan. Ramai yang merasakan badan lebih ringan dan fikiran lebih tenang selepas sesi urutan. Ilmu urutan tradisional biasanya dipelajari secara berguru dan diwarisi turun-temurun. Ia diamalkan dengan adab, niat yang baik dan penuh tanggungjawab. Kalau kita tengok zaman dulu, orang kampung belum ada klinik macam sekarang. Jadi, bila badan tak sedap, mereka pergi berurut. Dari situ, ilmu urutan ni berkembang dan diwariskan sampai hari ini. Ada orang berurut sebab sakit, ada sebab penat bekerja, dan ada juga sebab nak rasa lebih ringan dan segar. Menariknya, lepas urut, ramai kata tidur jadi lebih lena. Tukang urut biasanya akan sentuh dan rasa dulu badan kita. Dari situ, dia boleh agak apa masalahnya. Bukan main tekan saja, tapi ikut keadaan badan masing-masing. Kadang-kadang kita tak sedar, stres dan tekanan pun tersimpan dalam badan. Sebab tu lepas urut, ada orang rasa lega, tenang dan lebih relaks. Ilmu urutan ni biasanya tak dipelajari dari buku. Ia dipelajari dari pengalaman, dari guru ke murid. Sebab tu setiap tukang urut ada cara dan sentuhan yang berbeza. Urutan tradisional Melayu ni sebenarnya satu warisan. Ia bukan sekadar rawatan, tapi satu cara hidup yang mengajar kita untuk lebih dengar dan faham badan sendiri. Urutan angin ni antara yang paling popular. Biasanya orang buat bila badan rasa kembung, sejuk, atau tak sedap badan tanpa sebab yang jelas. Kalau selalu rasa kebas tangan, sakit belakang, atau lenguh lama tak hilang, biasanya orang cadangkan urutan saraf. Tekanannya sedikit dalam, tapi banyak membantu. Dulu-dulu, kalau terseliruh atau salah urat, orang kampung akan jumpa tukang urut. Dengan teknik tertentu, posisi urat dapat diperbetulkan perlahan-lahan. Untuk wanita pula, ada urutan khas lepas bersalin. Fokusnya untuk pulihkan tenaga, melancarkan darah, dan bantu badan kembali stabil. Setiap urutan ada fungsi tersendiri. Insya-Allah dalam episod seterusnya, kita akan sentuh tentang minyak dan herba yang digunakan dalam urutan tradisional. Stay tune. Assalamualaikum.